Mak, Alung Nganga tak balik ayah kata ni. Adik rindu depa lah. Mak pun tak tahulah. Mak pun tak pasti, Dik. Mungkin dia pun busy kerja, kan dia penat sambung belajar. Tak apalah. Apa-apa pun kita tengok je nanti. Alo. Alhamdulillah selesai juga kerja kita Buat hari aku ni. pun dah selesai dah, Mak. Ni duit gaji kita dengan duit ayah kita nanti kita boleh simpan dalam SSPN. Itulah, aku pun duk cadang macam tu kan. Lah boleh nanti kita sambung belajar kan. Betul, untuk masa depan kita juga. Itulah. Tak apalah, jomlah kita balik tengok mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Anakmu sudah balik. Ya. Macam mana kerja hari ni? Oh, Alhamdulillah okey. Alhamdulillah, kami sihat je. Kami baru balik tempat kerja tadi. Mak kami dah dapat gaji dah. Kami dapat gaji. Lepas tu kami ingatkan dapat duit gaji ni dengan duit raya ni kami nak simpan kat SSPN. Untuk masa depan kami, mak kami nak sambung belajar. Baguslah tu. Hampa nak simpan bila ni? Kami ingat nak simpan lagi sebab kami dah ada duit tu. Tak apalah. Mana duduk dulu? Allahu Akbar Allah. Sembah ayah, Mak. Ayah juga tu. Alung doa Mak dimurahkan rezeki dah sihat selalu. Sembah ayah, Mak. Ayah juga. Mak pun maafkan ayah tau. Mau maafkan ke? Maafkan. Sembah ayah. Cuma ni Anu ada buat salah silap dek kata lebih kurang kat mak kami minta maaf lah. Sembah raya mak. Minta maaf banyak raya. Sama. Mak pun sama tau. Mak, adik pun minta maaf kat Mak. Bila ada buat salah silap kat Mak. Dia minta maaf tau. Mak pun minta maaf. Kita tengok ni dah. Sembah ayah, Mak. Makan saya, Mak. Halo, Angah. Adik pun minta maaf tau kerana kita buat salah silap kat Alung Angah. Tak apa. Adik kan tolong mak dalam pasal pun sama-sama. Pun minta maaf. Alung Angah. Yang kerja tu yang dapat gaji tu apa dia simpan tu kat SSP? Alhamdulillah, simpan dah. Jom simpan duit raya di dalam SSPN. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye.